Rajah menunjukkan sebuah segi empat tepat ABCD. Persamaan garis lurus AB ialah Y sama dengan 2X tambah 3. Daripada graf yang diberi, kita boleh lihat koordinat A ialah negatif 1, 1 dan koordinat C ialah 6, 5. Cari persamaan garis lurus DC, persamaan garis lurus AD, koordinat D dan luas dalam unit persegi bagi segi empat tepat ABCD. Okey, pertama sekali kita akan cari dulu persamaan garis DC. Okey, kita boleh lihat di situ garis DC adalah selari dengan garis AB. Jadinya kecerunan mereka juga mesti sama. Okey, daripada persamaan yang diberi, kecerunan AB ialah 2 kerana Y sama dengan 2X tambah 3 di situ. Jadinya kecerunan DC juga ialah 2. Okey, jadi kita akan gunakan rumus Y tolak YC sama dengan M darab X tolak XC untuk mencari persamaan garis lurus DC. Okey, jadi gantikan YC dengan 5, XC dengan 6 dan M dengan 2. Dan selesaikan di situ, jadi kita akan dapat Y tolak 5 sama dengan 2X tolak 12. Jadi bawa negatif 5 ke sebelah kanan menjadi positif 5. Jadi Y sama dengan 2X tolak 7. Seterusnya, untuk mencari persamaan garis lurus AD pula, okey, kita tahu garis AD adalah berserenjang dengan garis AB. Ini adalah kerana pada awal soalan lagi sudah diberitahu bahawa ABCD adalah satu segi empat tepat. Okey. Jadi M ataupun kecerunan AB ialah 2, kita tahu sebelum ini. Dia memandangkan kedua-dua garis ini adalah berserenjang. Jadi MAB darab MAD sama dengan negatif 1. Jadi gantikan MAB dengan 2. Dan selesaikan. Jadi kecerunan AD ialah negatif 1/2. Jadi gunakan rumus Y tolak YA sama dengan M darab X tolak XA. Okay. YA ialah 1, XA ialah negatif 1 dan M ialah negatif 1/2. Dan kita selesaikan sahaja. Dan kita akan mendapat Y ialah negatif 1/2X tambah 1/2. Okey, seterusnya koordinat D. Kita boleh lihat D adalah titik persilangan bagi garis AD dan garis DC. Jadi kita menggunakan penyelesaian serentak. Okey, Y sama dengan 2X tolak 7 ialah persamaan yang pertama dan Y sama dengan negatif 1/2X tambah 1/2 ialah persamaan yang kedua. Jadi Y sama dengan Y ataupun 2X tolak 7 sama dengan negatif 1/2X tambah 1/2 dan kita selesaikan. Okey. Jadi kita akan mendapat 5/2X ialah 15/2. Okey, jadi X ialah 15/2 darab 2/5. Kita boleh mansuhkan di situ. Jadi kita akan dapat X ialah 3. Sekarang gantikan nilai X sama dengan 3 ke dalam persamaan DC. Kita juga boleh masukkannya ke dalam persamaan AD dan sepatutnya kita boleh mendapat jawapan yang sama. Jadi Y ialah negatif 1. Maka koordinat D ialah 3, negatif 1. Seterusnya, kita perlu mencari luas ABCD. Jadi di sini saya akan beritahu dua cara untuk menjawab soalan ini. Cara pertama itu ada agak panjang, di mana kita akan dapatkan dulu koordinat B. Okey, memandangkan kita tahu garis lurus BC adalah selari dengan garis lurus AD, maka kecerunan mereka juga adalah sama. Jadi kecerunan BC ialah negatif 1/2. Okey. Jadi kita gunakan rumus Y tolak YC sama dengan M darab X tolak XC. Okey, dan selesaikan. YC ialah 5, XC ialah 6 dan M ialah negatif 1/2. Okey, jadi selesaikan sahaja seperti sebelum ini. Jadi kita akan dapat Y ialah negatif 1/2 X tambah 8. Ini adalah
persamaan bagi garis lurus BC. Sekarang kita perlu selesaikan penyelesaian serentak garis AB dan BC. Jadi kita akan dapat koordinat B. Okey. Jadi Y sama dengan 2X tambah 3 ialah persamaan pertama dan Y ialah negatif 1/2X tambah 8 ialah persamaan yang kedua. Jadi samakan kedua-dua persamaan ini dan selesaikan. Jadi kita boleh mendapat nilai X ialah 2. Sekarang cari pula nilai Y. Okey, dalam masukkannya persamaan dalam persamaan AB. Jadi Y ialah 7. Jadi ini adalah koordinat bagi B. Sekarang kita sudah mendapat koordinat bagi keempat-empat titik. Jadi kita gunakan rumus luas segi 4 ABCD. Kita gunakan rumus ini berdasarkan putaran lawan pusingan jam bermula dengan titik B, kemudian titik A, titik D, titik C dan kembali ke titik B. Sekarang gantikan saja nilai-nilai yang kita sudah dapat sebelum ini. Okay, dan kita buat satu persatu. Okay, 2 darab 1 ialah 2. Negatif 1 darab negatif 1 ialah positif 1. 3 darab 5 ialah 15. 6 darab 7 ialah 42. Sekarang tolak. 7 darab negatif 1 ialah negatif 7. 1 darab 3 ialah positif 3. Negatif 1 darab 6 ialah negatif 6. Dan 5 darab 2 ialah positif 10. Dan kita letakkannya dalam modulus. Dan kita selesaikan. Dan selesaikan. Memandangkan dari awal lagi kita sudah guna pusingan lawan arah jam. Jadi kita akan dapat dalam nilai positif iaitu 30 unit persegi. Jadi ini adalah cara yang pertama yang agak panjang sebenarnya. Jadi cara yang kedua adalah dengan menggunakan maklumat yang kita tahu iaitu ABCD adalah satu segi 4 tepat. Jadinya kita boleh bahagikan segi 4 tepat itu kepada 2 segi 3. Di mana luas ADC sama juga dengan luas ABC. Jadi luas ABCD ialah 2 darab luas ADC. Okey. Memandangkan kita sudah ada koordinat-koordinat bagi A, D dan C. Okey, dan kita gunakan dalam ikut putaran lawan arah jam. Okey, bermula dengan titik A, kemudian titik D, kemudian titik C dan kembali ke titik A. Sebenarnya kita boleh guna mana-mana sahaja titik yang pertama asalkan di dalam putaran lawan arah jam. Jadinya jawapan kita automatiknya akan dapat positif. Okey. Jadi 2 kita boleh masuk dengan 2 di situ. Jadi tinggalnya dalam kiraan modulus ini sahaja. Okey, jadi gantikan nilai-nilai X dan Y bagi koordinat A, D dan C. Okey, sekarang kita selesaikan. Negatif 1 darab negatif 1 ialah positif 1. 3 darab 5 ialah positif 15. 6 darab 1 ialah positif 6. Kemudian tolak. 3 darab 1 ialah 3. 6 darab negatif 1 ialah negatif 6 dan 5 darab negatif 1 ialah negatif 5. Jadi kita selesaikan sahaja di situ. 1 tambah 15 tambah 6 ialah 22. 3 tolak 6 tolak 5 ialah negatif 8. Jadi 22 tolak negatif 8 sama juga dengan 30 unit persegi. Jadi cara kedua kita akan dapat jawapan yang sama tetapi caranya lebih singkat dan boleh juga menjimatkan masa. Jadi ini adalah jalan kira bagi soalan ini.